ada yang jalan ni. Dari tadi aku dengar ada orang jalan ujung. Dari tadi dengar. Dia macam berlari ke berjalan? Dia tak, dia macam dia hentak kaki. Macam kita jalan atas ni, bunyi dia macam kita rasa panas. Panas. Ada angin ada. Tapi ada benda ikut kita. Yes. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Nabawi Edition. Sekarang ni saya berada di sebuah hotel terbengkalai yang berada di negeri Melaka. Dan malam ni saya akan bawakan anda pusing dalam hotel terbengkalai ni. Okay, kalau tengok dekat situ, nampak tu dia. Okay, sebelum tu saya, untuk makluman, saya bersama dengan PSC, Paranormal Sultan Community, dan juga Kak Putri Bersiram, dan ada 5 vlog. Okay, alright. So malam ni sebenarnya kami santai dekat kawasan depan hotel ni. Kami buat BBQ, buat makan-makan sikit. Lepas tu sekejap lagi kami akan naik ke hotel ni, ke atas ni. Saya akan bawakan anda pusing dalam hotel ni kan, tengok apa yang ada. Okay. Sebab dengar cerita hotel ni pun boleh tahan keras je. Keras lah kan, konkrit. Okay, boleh tahan lah gangguan dia. Sebab masa kami tengah makan tadi pun kan, kita tak ada buat apa, tapi tiba-tiba ada yang dengar suara, nampak bunyi sebelah. Okey, ada yang dengar suara, ada yang nampak kelibat masa tengah kami makan tadi, dekat depan hotel ni. Ada yang nampak dekat tingkat atas ni, tingkat atas hotel tu. Itulah. Okey, nanti saya akan bawa anda semua jalan. Jom. Okey, dekat sini tempat kami makan tu. Ni kat atas ni hotel dia. Okey. So dekat sini kita ada Kak Putri Bersiram, kita ada Cik Din PSC. Okey. Sekejap. Itu dah. Gaya. Okay guys. Sekarang ni saya cuba pusing kat bawah ni, sebab anda pusing dekat bawah hotel ni. Ini tangga naik ke atas. Sebenarnya bawah hotel ni, bawah kawasan hotel ni gelap gelita ni. Saya pakai lampu night vision. Okay, ni bawah ni. Okay, ni apa ni ya? Kafe lah. Sini kafe. Saya ke depan sikit. Nampak gelap. Memang saya langsung tak pakai lampu. Gelap. Dalam kamera anda nampak terang kan? Ni saya tak ada pakai lampu.
Saya adjust kamera sikit. Ini ruangan di bawah hotel, basement. Dekat sini apa tu? Oh, ni tangga nak naik ke atas ni. Okey, tak apa, sekejap saya pusing dekat bawah dulu. Oh ni, toilet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hotel ni sebenarnya ditinggalkan hampir 16 tahun dah, sejak tahun 2010. Itu sukan sukan Sukma. Okey, ini tanda ni, insyaAllah. Okey, kita ke depan ni. Okay, ni dia punya counter receptionist. Counter receptionist 16 tahun ditinggalkan kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Minta penonton semua, sebab dia dekat kawasan ni agak bising sebab dia berhampiran jalan utama, jalan raya. Lift dia rosak. Atas ni, Masya Allah, air selirat. Bilik utility ke? Okay. Dekat sini harbor dia agak panas kan. Harbor kawasan bawah ni. Okay. Itu sajalah, dekat bawah ni dia tak besar sangat. So, okay, dekat sana team PSC dia orang buat live juga. Okay, mungkin dia akan naik ke atas. Dan okay, saya cuba, sekejap, saya nak naik atas ni. Tengok tangga sebelah sini. Sini rasa ada tangga. Bukan. Waalaikumsalam. Okay, jom, ini tangga. Kita naik atas. Bismillah.
Sekarang ni saya seorang naik jalan seorang naik ke tingkat, ni tingkat 1. Okey, ni ikat kain supaya tak angin tak tolak. Besar atas ni. Okey. Sekejap, saya akan pusing satu-satu. Sebelah sini dulu. Agak besar juga hotel ni. Okay, kita jalan dekat koridor dulu lah. Bilik ni agak bau hancing. Okay, saja. Dekat sini banyak kaca. Okey, agak creepy jugalah. Ini belakang dan ini depan. Hilang. Ni apa? Span. Tengok ni kat ni. Tu nampak, tu tempat kita orang duduk ni. So sekarang ni saya berada di tingkat 1. Nak naik ke nak turun dulu? Turun tak ada apa pula. Kita baru naik. Sekejap. Saya nak masuk satu bilik tadi lah. Okey, sekejap. Kita masuk ni bilik ni. InsyaAllah ada dalam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ni ruang bilik toilet. Ni meramah lah sini. Ush. Ini pokok besar. Ini tingkat bawah. Okey. Kita pindah ke bilik seterusnya. Okey, ini salah satu bilik ni. Bilik air tu. Banyak kaca. Ada standard bilik air hotel. So, hotel ni dalam
Ini kategori lebih kurang macam 4 star kot. 4 star lah. Okay. Seterusnya bilik sebelah ni. Okay, kita review bilik Okay, bilik hotel. Saya masuk dalam, sebab bentuk bilik ni, bentuk dia lebih kurang sama je, nampak? Ni bilik sebelah. Ni bilik air. Lebih kurang sama je. Cuma yang buat dia apa? Berbeza ni, dia punya aura. Sebab hotel dah lama ditinggalkan, lebih kurang 16 tahun. Nampak? Bumbung dah runtuh ni. Bilik dia design sama je bentuk, so saya just bawa pusing. Okay. Ni pun bilik sebelah sama. Cuma kita masuk setiap bilik ni, kita nak merasai dia punya aura dia. Ini suasana malam di dalam bangunan hotel ni. Okey. Saya kena tukar lah. Saya tak nak pakai apa, saya tak nak pakai night vision ni. Dia macam saya pakai lampu. Tu dia. Nampak jelas kan perbezaan. Dari situ nampak lah perbezaan warna. Jadi kalau saya pakai night vision, dia warna sekata je, warna hijau semua. Sebab dia tak pakai cahaya lampu, so dia pakai ultra night vision. Sini banyak kaca. Kalau tu pijak kaki ni, Masya Allah, minta dijauhkan lah, terpijak. Okay. Jadi kalau pakai lampu biasa ni, baru kita nampak apa keadaan sebenar dalam hotel ni. Ni lantai yang di kaca tu, Masya Allah. Dia nyeli. Itu yang anda dengar tu, sahabat kita team PSC. Apa ni? Tak ada apa ni, bilik utility. Okay. Sebelah ni bilik 109. Bilik ni menghadap jalan utama. Apa ada orang ni? Tak ada apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak naik tingkat atas ni Pak. Hotel ni dia punya design lebih kurang lah. Mana tangga naik atas? Bukan. Oh ni. Alright. Kita akan naik ke atas. Okay guys. Tapi sebenarnya hotel ni dulu cantik tau. Masa kalau anda tengok gambar ni kan, cantik hotel ni. Tapi bila dah 16 tahun terbiar kan, tak ada baik pulih ke apa, sayang. Dah jadi sepuk hotel ni. Masya Allah. Ini tingkat bawah ni. Tinggi ni. Okay. Agak bising kawasan ni sebab sekarang ni pukul 1.45. 1.45 ke 1.50. Sekejap. Oi, dah pukul 2 lebih Oi, ada tanda. Kenapa dia tanda X? Adakah something? Apakah itu? Sekejap lagi lah. Tak berani saya masuk. Saya nak ke depan dulu. Allah. Ini adakah kain pula ni? Masya Allah. Okay, sekarang ni saya berjalan dulu ke hujung, sampai hujung. Dan sekejap lagi baru saya masuk setiap bilik ni. Okay, saya nak tengok bahagian luar dulu. Tapi yang seram ni, yang bilik hujung tu, dia tanda pangkah. Sebab bila saya berdiri depan bilik tu, rasa je lain macam. Kan, compare bilik-bilik lain, InsyaAllah okey lagi. Tutup angin ni. Tangga sekejap lah. Mana tak dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanda X juga. Saya tak pasti kenapa dia orang tanda. Okay. Itu habis kami dekat bawah. Oh, nampak
Base kami dekat bawah. Okay. So bilik ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bilik dia kelihatan sama tu saya tak nak masuk lah kot. Tengoklah sekejap lagi. Saya random lah saya akan masuk. Okay, tadi masa kami dekat bawah ni, okay, kami dekat bawah ada kawan saya nampak, tim saya nampak sesuatu dekat tingkat ni, depan bilik ni. Okay, dari bawah lah, dari bawah sana dia nampak macam ada seseorang berdiri dekat sini, depan bilik ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilik ujung bilik ujung tadi. Saya rasa macam ada sebab lah dia orang letak yang pangkah-pangkah dekat pintu tu kan, yang ditandakan cat merah tu. Nampak tu bawah. Kuat angin di sini. Angin kuat nampak. Ni pintu bergoyang. Okeylah. Sini kan tak jauh dari pantai sini. Kuat sini. Ni bilik serbaguna. Bilik serbaguna lah. Jom. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Okay, bila saya lalu depan bilik ni, tiba-tiba beremang. Tapi bilik ni saya tak boleh buka ni. Boleh. Depan bilik ni macam ada sesuatu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Apa bunyi? Bilik kat sini, dia punya design semua sama je.
yang bezanya sebab saya selalu satu bilik tu yang ada pangkah tu, bila lalu depan tu kita rasa beramang sangat-sangat dan rasa ada satu haba dekat badan kita. Seperti ada yang berdiri depan bilik tu. Okey, saya rasa itu sajalah kat ni. Okay guys, sekarang ni saya bersama Along PSC, Along dan tim PSC. So kami akan naik ke tingkat 2 dan kami akan cuba masuk ke salah satu bilik yang bertanda tadi, bertanda X. Okay. Bang, jom. Okey tak? Okay guys, sebab tadi saya dah lalu depan bilik tu yang bertanda pangkah tu kan. Okey, kat sini. Kat sini. Okey. Terus. Okey, ni bilik sebelah ni. Ni bilik yang sebelah kiri. Ni kain cadar. Okey. Okey. Bilik 209. Kepada siapa-siapa yang menonton video ni yang pernah menginap kat hotel ni, cuba komen kan apa pengalaman anda dekat hotel ni. Hotel ni dia bersebelahan dengan Stadium Melaka, Stadium Hang Tuah. Bang, lain ni. Yang selalu kat belakang ni. Sana ni mas mana? Haba. Haba dekat Sabah. Okey, dekat sini kita ada blur. Macam mana? Haba dia lalu tadi. Ni kita ada apa nama bang? Lupa. Apa nama? Zul. Okey, kita sini kita ada Abang Zul, kita ada Along PSC. Oh okey. Ni bilik yang bertanda X. Tanda X. Oh lah, ada orang tu lah bilik. Kan? Agaknya patut sebab tu dia tanda X tu. Tapi kejap. Something wrong lah. Sekejap. Apa benda? Ni macam patut dia tanda X. Rasa macam ada orang tinggal dekat bilik ni. Ada apa, ada langsir lagi. Caci.
Dia rasa macam apa dekat sini. Okay guys, Long, depan ni dia ada lagi satu tanda pangkah. Tak silap saya dia tanda dengan seletik. Mana bilik tu? Ke aku dah terajang tadi kot. Okey, Long, belah kanan Long. Yang aku cakap. Yes. Yang ni tanda pangkah. Bukan. Dia ada tanda seletik markah. Ni. Apa kan sini? Okay, dekat gas, dekat ruang sini. Belum. Sekejap. Oh, bilik ni belum masuk ni. Kita terajang. Tadi tak boleh buka tak boleh buka tadi bila kita tendang pintu ni, di belakang pintu dia macam ada yang menahan pintu padahal tak ada apa belakang pintu tu. Ni kursi uji nyali ke? kursi uji nyali ke? Abang tolak tadi memang tak ada lah. Kalau kita tolak kan dia ni tapi dia sangkut tu. Macam ada benda menahan belakang Mungkin mana mungkin. Oh ni kaca tu kot. Mungkin kita tolak ni kaki. Macam ada barang yang tahan. Bila tolak belakang tu macam ada benda menahan. Lepas tu bila tolak kali kedua tak ada apa kan? Kalau macam kalau nak cakap macam angin tolak. Tak. Sebenarnya sini open. Macam ni. Kau tolak. Kau sampai separuh ni dia macam ni. Macam tu. Sampai sini. Kali kedua tolak dia terbuka. Ni bang, yang saya cakap belah kanan ni. Ruang ni. Ruang ni. Ruang ni dia ruang biasa je. Bilik sebelumnya. Tadi saya lalu ni Zos. Dia punya rasa bahan kan. Ni yang ni rasa kawasan ni. Rasa ruang ni kot. Guys. Bilik ni apa hotel ni? Seri juga kosong. Dengan bilik macam-macam. Tadi abang tolak pintu tu, ada benda tahan kat belakang pintu. Bila tolak kali kedua, pintu tu elok je terbuka sampai ke dinding. Dah, sana dah. Kita tunggu tangga sana kot. Jom. Tangga ni tangga yang hujung sekali. Ini tangga tengah. Tengok. Tangga ni Long kau bukan dia ada yang ni kot. Dia ada satu tanda X. Dia pintu tu dia letak apa? Seletik tanda X. Tu kan? Ni dia. Tak yang itu. Kalau dah tak tahan nak kencing kan.
Boleh je kan. Sebab memang tandas kan. Okey. Ni bilik lagi satu yang bertanda X. Kita pun tak tahu kenapa dia orang letak tanda-tanda. Mungkin saja ke kan. Panas bang bilik ni. Panas. Tak ada angin langsung. Mungkin lah kot. Bawa angin masuk. Ni masuk. Tu kain apa? Tengok. Langsing. Guys, tengok guys. Itu bangunan sebelah sana. Bangunan. So dah 2 bilik yang bertanda pangkat ni kita dah gedah masuk. Kita tengok. Okey. Seterusnya nanti kita turun sana depan ni. Itu tangga ujung ni. Apa? Oh, yang nampak tu. Yang nampak tingkat 1 kan? Bawah tadi. Bawah. Jom, yang nampak tu bawah. Tadi sebelah tak buka pintu bilik air. Itu kahung terajang apa pintu tu. Pecah. Tak turun lagi belum. Dia tak turun. tapi dia ada angin, tapi still rasa dia punya bahang je. Main. Betul tak? Panas ke? Angin ada. Nampak? Sekarang ni kami angin ada tapi dia ada satu bahang. Aku cakap bilik kita ni ada something lah. Angin masuk nampak? Tapi ada nampak? Dia punya bahang. Ni kaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry maaf sudah orang. Masih banyak air. Ada lah. Sini ada. Panas dia punya aura dia. Okey. Halo sejuk. Tak, tadi angin masuk je tapi still bahang. Okey, jom kita seterusnya. Kan. Bekas terbakar. Apa ni? Mungkin lah. Laci tu terbakar. Mungkin lah dia letak lilin ni. Lilin? Bukan? Span kot. Lampu hotel. Ini punya apa? Hotel ni dia tepi jalan ni. Kecoh sikit kan? Okay. Ni bilik ke tangga? Tangga? Bilik. Bilik? Oh. So
masuk tangga yang mana? Tangga sini. Oh, belah kanan ni. Bilik ujung sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang berjalan ni. Dari tadi aku dengar ada orang berjalan ujung. Dari tadi dengar. Dia macam berlari ke berjalan? Dia tak, dia macam dia hentak kaki. macam kita jalan atas ni, bunyi dia macam mana? Aku dengar tu. Aku dengar dia hentak atas kapet macam bom 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 macam tu. Masa nak masuk bilik abang, kita bilik tu lah sini. Kita masuk go go go. Masa ni berada ni dia dekat sini sini. Dengar kat ujung sana. Oh. Sebentar. Okay, so mana? Kita nak turun lah. Atas nak naik? Nak try? Jom. Atas kita turun ujung sana dah. Kita gerak. Oh, dia punya apa? Atas dia lopong lah. Apa ni ke? Dia lopong. Lopong atas ni. Dia perlahan hati-hati. Hati-hati ya. Bismillah. Ni kapet rasa ni. Kan? Fiber. Fiber. Oh, ya. Fiber ni. Bumbung fiber. Bismillah. Masya Allah. Oh, dia open lah atas ni. Terkejut. Manjat. Bismillah. Sekejap. Sekejap. Okey. Dia. Oh, padu. Bang. Fuh. Lagi padu lah. Jom. Boleh turun sana? Boleh kot? Di atas ni, nampak? Sebab bumbung dia dah tak ada ni. Dia lopong kat atas ni. Ni bilik. Kena hati-hati. Ada karaoke je. Sekali buka, dia pintu dah tersangkut. Dia sangkut dengan apa tu? Sampah-sampah. Dah ada pokok dah ni. Oi, tumbuh pokok dah atas ni. Masya Allah, bilik dia tengok. Dah tumbuh pokok. Memang betul-betul lama lah. Sampai pokok baru dia besar dah bang. Pokok ceri je. Jauh perjalanan. Dah besar pokok, 16 tahun tu Jom kita terus ke depan. Masya Allah. Dia tak ada bumbung lah. Dia kat atas ada lopong. Okey. Tak sanggup saya nak masuk sebab bahaya. Sebab dalam tu dia dah sampah. Masya Allah.
Ingat apalah putih, ingat kubu ke apa. Aduh. Ui. Ush. Ni lagi dahsyat. Tengok pokok. Ni dalam bilik tau, bilik hotel. Pokok dia besar. Aduh. Pokok dah besar. Ini betul. Betul besar. Sampai ke atas Atas. Oh. Okay. Ni bahaya. Tak berani nak duduk tepi-tepi. Pintu dia cabut. Tu lagi atas tu. Atas terus atas sini. Ceiling kan? Atas sini. Okay, bumbung apa ni? Rooftop lah tu. Rooftop. Yes. Sini bahan. Rasa lah. Sini bahan dia macam ni. Walaupun angin ada kan? Tapi still rasa bahan. Yes. Bang, angin ada tapi Rasa bahan. dia sebenarnya angin okey, sekejap. Dia angin kuat. Angin dekat hotel ni, dia main kat sekitar hotel ni. Angin dia laju kuat. Tapi kita still rasa bahang macam mana cakap? Bahang panas lah. Yang langgar badan kita kan. Kita rasa panas. Padahal angin keliling hotel. Nak kata tak ada lalu angin kan. Tiga ni bahan teruk. Ha? Bahan teruk. Kan? Memang apa kata? Ni tempat dia apa ni? Abang itu dia buat apa? Dengar. Dah pun dengar dia punya baju dia. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Okey, habis ujung. Habis. Atas tu bumbung. Keadaan kita kan. Serius? Kan? Ada benda yang Ya. benda tadi. Tapi juga bahan dia macam tiga-tiga dia bahan dia macam. Okey. Belum turun mana? Turun sana kot. Ini dah ada benda. Weh. Panas lah sini. Kejap. Untuk kita. Itu. Kita rasa panas. Ada angin ada. Tapi ada benda yang ikut kita. Yes. Okey. Sekejap. Kita turun sana. Takkan benda itu. Kebut. Mana ujung? Jom betul ujung kita turun kot. So, kau rasa lain macam apa serba salah kan? Ke apa? Bukan masalah sebenarnya. Ada yang tak kena. Oh, nampak sabun ni.
So macam mana? Sekejap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pokok dia. Oh, semak lah bilik ni. Oh, itulah pasal. Takut tadi pinggang ni. Nak masuk tak berani. Tak payahlah Jom. Ini anjing kan? Haa. Ni bilik sama juga mak. Sarang. Apa benda ni? Kain ni. Entah. Macam kain. Oh ni apa? Apa nama bumbung apa ni? Fiber, yes. Fiber dia. Lapisan bumbung. Okay. Tadi tak salah tengok. Ha? Tak salah tengok. Ini ujung 1, 2, 3. Okey. 3 ni tadi aku nampak. Ini apa ni? Okey. Bilik 3 ni tadi aku nampak ni. Uish. Dalam tu Ada satu lembaga hitam ni. Ya. Kat sini aku nampak ni. Ni fiber. Pokok. Bila aku sebut dia kan panas. Panas. Aku sebut dia panas. Kalau nak turun kena ikut tangan. So ujung macam tu buat Ui, panas bang. Oi, sini. Kan? Lain macam. Sebab tadi antara 1, 2, 3 sini kat sini nampak ni ada lembaga sini. Oh yang kau duduk dekat luar tu Kat bawah tu kan aku tengok atas. Apa benda yang bergerak-gerak kat atas tu kan? Bukan sebab pokok tu gerak bukan ni? Kan. Kalau pokok mesti nampak pokok. Masalahnya Cuba malapkan lampu. Kalau dia terang kan saya kita nak tu malap. Dia pakai lampu hijau. Malap lampu hijau. Waalaikumsalam Abang Zul. Thank you hadir. Okey. Gelap nampak. Thank you hadir. Bilik ni nombor 303. Oh, nombor dia pun Dia ambil nombor ganjil. masuk tak berani, takut tali pinggang ni. Sebab semak sangat Semak. Baik. Tapi yang pasti ni bilik ni. Tempat kita tadi gelap ni. Ini belakang sebelah mana? Oh, sebelah sana. Ya Allah. Oh, Kita dah ke sini. Sebab kita dah hujung. dah ujung sekali. Oh, ni. Mana tangga? Oh, tangga ni sebelah kanan ni. Jom tunggu sini kot. Boleh? Pokok banyak. Boleh turun. Nampak dia berangin. Berangin, ada angin nampak. Gerak pokok berangin tapi dia haba. Masya-Allah. Oi. Ada laluan? Ada? Okey. Aku tengok. Okey, apa okey?
Sampai ni. Tinggi. Semua. Tajam ni pokok ni. Bahan tajam. Okey. Ya, dia kecil. Kita tengah. Ni tingkat berapa? 2 ke? Dua ni dua. Okey, 2. Ini dua. Dua kita tak masuk ni semua. Apa? Dan kita tak masuk ni. Kita tak lalu sini. Oh ya, belum. Kita naik 3. Ni yang ni sebab dia koridor dia menghadap belakang Koridor belakang. Oh. Gelap. Tak ada apa. Ya. Tadi 303. Ini nombor. Macam dah macam keranda keranda Kristian. Aduh. Tak ada apa. Ini bahan. Bahan. Tak, angin belah kiri ni ada kan angin lah. Dia still kita rasa bahang. Okay. Tapi ingat kami punya anak lah tadi. Oh, ini hotel ni kalau nak repair ni hotel ni kalau nak betulkan balik makan bilion. Oh, ratus juta. Bang. Benda tu memang tadi. Dia mengikut kan? Sini bahan buat ni. Tak sembarang buat. Dia tendang bilik air. Kau terajang ni tu. Kenapa nak terajang? Dia... Oh, dia sangkut tu. Sebab tu dia orang terajang. Apa? Apa tu? Kain. Kain langsir. Tak ada pun. Setiap bilik sama. Dia design bilik sama je. Cuma kita pilih bilik-bilik yang rare baru kita masuk kan. Lain tak ada rasa apa. Lagi lah bilik yang apa tadi? 303. 303. Padu bilik. Yang ni yang ni kita dah lalu untuk bilik bangkah tu kan. So kita untuk ke mana? Hujung ke? Sini. Sini ya. Okey. Okey lah. Nombor 3. Dekat 1. Okay, sekarang kita nak turun, nak balik ke base. Okey. Cuma warna-warni kain. Oh, mungkin ni tadi pakai lampu hijau. Oh, lampu. Oh. Dia hijau dia tembak warna lain ni. Warna biru jadi putih. Kami apa tu? Masya-Allah.
Okay guys, saya rasa itu saja eksplorasi saya untuk hari ini. Okay, sebelum tu terima kasih banyak kepada yang dah subscribe, dan yang belum subscribe mohon subscribe lah kan, dan tekan like serta share video saya. Okay, jumpa lagi di lain masa. Salam ukhuwah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Saya ada sambal, malam. dendeng, mati-mati siap keropok kan, sedap. Lalulah sudah Ramadan. Dia masak apa kita? Okey, mari kita tengok mereka masak apa. Apa menu kita hari ini? Sorry. Cik Dim kita. Seronok begitu. Macam Rizri Lauk kita macam, sedapnya siap keropok you keropok. Remy, rugi kau tak datang Remy. Nampak? Siap ayam crispy, siap apa tu? Itu macam apa Itu dimsum Apa bola chicken cheesy, hot dog. Ya Allah, sedapnya. InsyaAllah, tabarakallah.